Skuter 250cc yang paling padu di pasaran, Honda Forza NSS 250. Jom kita tunjuk apa yang padu sangat ni. Of course lah padu bang. Kalau tak padu Ida tak review. Tengok design dia ni, nampak premium habis, nampak garang, nampak sleek dan nampak bergaya tau. Okey, jom kita tengok bahagian depan ni pula. Ada daylight dekat bahagian depan dan semua lampu adalah full LED. Siap ada projector light lagi. Bahagian windshield pula auto adjustable. Button dia boleh tekan dekat tepi ni. Dikuasakan dengan enjin 249cc single cylinder dan single overhead cam. Enjin pun smooth, pick up pun padu. Kalau setakat atas highway tu nak duduk lane kanan pun boleh. Dia main juga dengan meter digital, pakai sistem keyless. Yang ni pula remote dia. Jom tengok bahagian kompartmen ni. Tengok tangan ni dah tu. Bahagian kompartmen dia memang cukup dalam. Dekat dalam pula ada satu USB port, bolehlah charge phone sambil ride. Bahagian seat pula memang cukup selesa. Dekat bawah boleh letak 2 biji helmet dan ada juga side box untuk letak tools. Jom tengok bahagian belakang pula. Dekat depan ada telescopic fog. Dekat bahagian belakang pula ada twin shock. Ni confirm semua jalan dia boleh tapau ni. Move on to bahagian safety pula. Dia main dengan ABS dekat bahagian depan dan juga ABS dekat bahagian belakang. So masa kita emergency brake tu, tak ada lah tayar kita tu terkunci. Memang padu motor ni. Fuel tank capacity pula 11.7 liter. Nak dapatkan Honda Forza 250 ni, mudah je, tekan je beg biru tu. Ida akan bagi semua detail. Dan jangan lupa like, follow dan share. Until next review, bye bye. Assalamualaikum.